Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Muhammad Ishraq Arshad bin Mokhtar. Saya merupakan seorang pelajar dari Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Payung, Marang, Terengganu. Hashtag Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2025. Saya ingin menceritakan tentang sebuah buku yang telah dibaca oleh saya, iaitu buku yang berjudul Kisah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rashidin Pertama. Buku ini mempunyai halaman sebanyak 208 dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 17 bab. Buku ini mengisahkan tentang Saidina Abu Bakar, tentang kehidupan beliau dan kepimpinan beliau saat menjadi Khalifah Rashidin Pertama. Bukan hanya itu, buku ini juga menceritakan tentang biodata serta sifat-sifat beliau saat menjadi Khalifah Rashidin Pertama. Antara salah satu sifat beliau yang kita ketahui ialah beliau merupakan seorang yang sangat berani, di mana beliau sanggup membela Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW diganggu kafir Quraisy di Mekah. Pengajaran yang kita dapati dalam buku ini ialah kisah kehidupan beliau dapat menjadi teladan dan dalam bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.